Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syafina Nuhmara binti Syazmin dari Sekolah Kebangsaan Taman Merah. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang sangat menarik, comel dan penuh dengan pengajaran. Buku ini ialah Si Itik Yang Kotor, diterbitkan oleh Pascal Gobal. Buku ini ada 15 muka surat sahaja. Tetapi jalannya ceritanya sangat seronok. Jom dengar cerita saya. Buku ini mengisahkan seekor itik yang sangat suka bermain sehingga badannya kotor dan berbau. Pada suatu hari, si itik melihat si monyet sedang mengayuh basikal. Si itik pun menyabar si monyet. Tetapi si monyet segera beredar sambil meletup hidungnya. Tidak lama kemudian, si Arnab pula datang membawa sebakul lobak sama seperti si monyet. Si Arnab juga menutup hidungnya dan berlari menjauhi. Si itik berasa sedih dan menangis sendirian. Ketika itu, atuk zirafah datang menghampiri si itik. Atuk zirafah memberitahu bahawa badan si itik sangat kotor, berbau hangit. Beliau menasihati si itik supaya mandi setiap hari. Si itik akhirnya sedar bahawa menjaga kebersihan adalah sangat penting. Saya belajar bahawa menjaga kebersihan diri bukan sahaja membuat kita sihat, tetapi juga membuatkan kita disenangi oleh kawan-kawan. Saya sangat mengharapkan kawan-kawan semua baca buku Si Itik ini Yang Kotor. Cerita ini mudah difahami dan penuh nilai murni. Terima kasih kerana mendengar perkongsian saya hari ini. Sekian, terima kasih.